Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta ini telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kemuliaan yang luar biasa. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima mihnah, menerima ujian yang azimah yang sangat besar. Bahkan beliau setelah memperolehi pelbagai macam gangguan-gangguan yang dahsyat, fizikal dan mental, daripada kaum kerabat baginda sendiri, daripada keluarga besar baginda sendiri, daripada penduduk Madinah, penduduk kampung, penduduk bandar, penduduk negeri yang beliau tinggal di negeri itu, iaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengganggu baginda Nabi SAW begitu dahsyatnya. Sehingga sampai kepada tahap baginda dan orang-orang yang bersama dengan baginda dipulaukan di Syi'ab Abi Talib, di perkampungan perbatasan. Tak boleh duduk dalam bandar, dikeluarkan, diusir daripada negeri. Macam istilah sekarang kata Syekh, ikhrajul fulan min baladih, dibuang negeri. Nabi SAW tu moyang dia, datuk dia pembuka kota Mekah. Datuk dia langsung adalah presiden, raja negeri itu, tapi beliau dibuang negeri daripada negeri itu, tuan-tuan, oleh kaum Quraisy Makkah. Betapa dahsyatnya ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Sehinggalah sampai kepada tahap hadirin hadirat, berlalu beberapa waktu, beliau pun keluar daripada Syi'ab Abi Talib, selesai hukuman itu. Maka Allah uji pula baginda Nabi dengan musibah yang besar, dengan kemangkatan bapa saudara beliau Abu Talib, yang telah bermati-matian memperjuangkan dan membela baginda Nabi SAW. Setelah itu tak cukup lagi Allah uji Nabi. Allah bagi ujian yang lebih besar lagi, kemangkatan isteri tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra alaihassalam, yang merupakan tulang belakang bagi baginda Nabi SAW itu sendiri. Setelah itu, setelah kemangkatan Abu Talib dan kemangkatan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa alaihassalam, semakin menjadi-jadi gangguan orang kafir Quraisy Makkah. Sebab apa? Sebab Nabi dah tak punya backup. Nabi dah tak punya backing. Tak ada orang yang support Nabi belakang. Semakin menjadi-jadi, sehingga menyebabkan baginda Nabi SAW terinspirasi untuk berpindah, mencari lahan baru, mencari tempat baru, untuk mencari orang-orang yang sanggup menerima seruan dakwah Nabi SAW. Sehingga beliau akhirnya telah pergi menuju ke kota Taif dengan segunung harapan yang dahsyat daripada Nabi. Mudah-mudahan orang Taif menerima dakwah Nabi yang ditolak mentah-mentah oleh kaum kerabatnya sendiri, penduduk negeri sendiri Mekah. Tetapi harapan baginda Nabi menjadi hancur lebur, kerana orang Taif lebih dahsyat mengganggu Nabi, bahkan mengusir Nabi. Ramauhu bil hijarah, mereka membaling, melontar baginda Nabi dengan batu, sehingga menyebabkan mengalirlah darah daripada kedua kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah ujian yang begitu dahsyat, bertalu-talu, bertimpa-timpa, tak pernah berhentinya menguji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mulakan dengan hadiah setelah peristiwa Taif itu, imannya bangsa jin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعد ذلك عندما آمن به الجن دخل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة وطلب من يجيره حتى لا تؤذيه. كانت العادة عند العرب أن من أراد أن يدخل إلى بلد بينه وبين أهل البلد مشكلة يبحث على من يجيره، معنى يمنع تلك أو أهل البلد من الإيذاء. فالكثير امتنع من ذلك، لا يستطيعون يمنعون يجيرونه من قريش. ولكن بعد ذلك قبل ذلك المطعم بن عدي، وعندما قبل المطعم بن العدي عمل إعلان أنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك استمر النبي في مكة ولم يؤذه أحد. ولهذا عندما جاءت غزوة بدر وأسر من الكفار 70، تذكر النبي المطعم بن عدي، فقال لو كان المطعم بن عدي حيا لأعطيته هؤلاء، يعني مباشرة 70، يعني إكرام بدل إكرام، معناه يعطي يسلمه لهم
وبدون مقابل، بدون أن يدفعوا شيئا من الفدية. ولكن كان في تلك السنة كان المطعم بن عدي قد توفي. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Setelah berimannya bangsa jin di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar Batu Nakhlah, tempat Nabi SAW solat bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, maka baginda Nabi SAW meneruskan perjalanan untuk memasuki kota Mekah, negeri yang mana beliau terusir. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Pada zaman kehidupan Nabi SAW, budaya zaman dahulu, kalau kita tinggal satu negeri di tanah Arab ini dan kita ada problem, ada muskilah dengan penduduk kampung tersebut, bila kita keluar kita tak boleh balik lagi. Tak bayangkan tuan-tuan pergi umrah, balik, batu immigration tak kasih tuan-tuan rasa macam tu. Nak pergi mana? Bangladesh, kita orang Bangladesh. Walaupun bukan imigrant tuan-tuan betul kan. Nak pergi mana? Amerika lagi, tak heran dengan tuan-tuan, betul lah. Jadi hadirin hadirat, bila terjadi problem kita dengan penduduk Mekah atau penduduk negeri itu, kita dah keluar negeri, kita nak masuk, kita tak boleh selamba masuk macam tu. Immigration tak akan benarkan. Melainkan kalau kita mendapat jaminan. Kalau bahasa sekarang panggil kafalah, kafil. Siapa kafil itu? Tapi zaman dahulu panggil jiwar atau ijarah. Maka Nabi SAW tahu hal itu, maka Nabi SAW pasang beberapa orang untuk bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh terhormat kota Mekah. Dia tak boleh sembarangan orang nak bagi jaminan. Saya jamin dia. Mesti orang tu Tan Sri, ya. Mesti orang berpengaruh. Paling tak pengabangan kawasan lah. Ayah dia lagi bagus. Kalau dapat abangan kawasan pun lagi bagus. Cukup lah tu alhamdulillah. Nabi SAW cari beberapa orang. Minta kufulan siapa sanggup jamin saya untuk saya masuk kota Mekah. Banyak. Semua orang menolak. Tak sanggup. Tak sanggup nak memberi jaminan kepada Nabi SAW. Mereka tahu ni bukan hal-hal kecil. Bila mereka bagi jaminan, mereka akan berhadapan dengan gangster-gangster besar kota Mekah. Kalau tak cukup-cukup power, memang goyang lutut. Memang tak berani nak bagi. Sehingga terakhir, Nabi SAW mengirim satu permintaan kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni orang besar, pengaruh yang kuat di kota Mekah. Maka bila Nabi SAW meminta kepada Mut'im bin Adi, untuk sanggupkah beliau memberi jaminan, memberikan jiwar kepada Nabi SAW, disambut dengan begitu mudah. Kata Mut'im, tak apa, kau buat tahu dengan aku Muhammad. Kau masuk Mekah, aku tanggung kau. Dia terima permintaan jiwar daripada Nabi SAW. Nabi SAW bila dah dapat jaminan daripada Mut'im bin Adi, dia balong kawasan, besar punya orang ni. Dia banyak pengikut bawah dia tu, Mut'im bin Adi. Akhirnya, Mut'im bin Adi declare, dia bagi tahu pada seluruh gangster-gangster, pada seluruh orang-orang terhormat di kota Mekah, penduduk Mekah, Muhammad nak masuk Mekah. Aku yang tanggung. Dia tahta jiwari, dia bawa tanggungjawab aku. Siapa-siapa yang cuba usir Muhammad berhadapan dengan aku. Dia punya peringatan tu menggerunkan hati orang lain sebab mereka tahu Mut'im ni kau orang biasa. Dia memang power punya orang, dia banyak pengikut-pengikutnya. Akhirnya Nabi SAW berkat daripada jiwar yang ditawarkan oleh Mut'im bin Adi, beliau masuk kembali ke kota Mekah. Dan beliau alhamdulillah selamat. Tak ada siapa berani ganggu Nabi Muhammad SAW. Kerana kalau ganggu Nabi Muhammad bermakna ajak bergaduh dengan Mut'im bin Adi. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, berteruslah baginda Nabi SAW tinggal di kota Mekah. Sampailah beberapa waktu, kita pun tahu Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dan pada tahun kedua hijrah telah terjadi peperangan Ghazwat Badar Al-Kubra. Peperangan yang begitu dahsyat. Peperangan yang membezakan antara hak dan batil. Nabi SAW dalam perang Ghazwat Badar Al-Kubra telah Allah rezekikan kemenangan besar terhadap musuh-musuh baginda Nabi SAW, tentera kaum kafir Quraisy Makkah. Sehingga di dalam peperangan Badar kita tahu sejarah mencatat baginda bukan hanya menang besar, bukan hanya tentera-tentera kafir mati, cabut lagi. Bahkan beliau berjaya menawan 70 tentera-tentera kafir. 70 tentera tawanan, tuan-tuan. Zaman dahulu kalau 70 tu kira besar, tuan-tuan. Zaman dahulu belum ada pistol, belum ada bom, belum ada pedang perang. Kalau 70 dapat tawan tu luar biasa itu. Memang luar biasa lah. Perlu dicatat dengan tinta emas. Dan kita tahu hadirin hadirat, setelah disekatkan cerita, setelah ditawan 70 tu, Nabi SAW bagi syarat. Siapa yang nak bebas, ada syarat-syarat tertentu. Dia kena bayar. Dia punya duit, macam kita duit apa duit? Jaminan kan?
Bila dia tangkap, kena bayar satu kepala 1 juta ke, berapa ke. Kalau yang mampu, bayar. Kau kontak kau saudara mara kau kat Mekah. Kau nak selamat, kena bayar sekian. Kalau yang tak mampu, disuruh mengajar anak-anak yang ummi, yang tak boleh membaca menulis, 10 orang paling kuat. 10 budak boleh membaca, kau lepas. Macam tu laki dia, kalau tak punya duit. Hadirin itu syarat yang diletakkan oleh baginda Nabi SAW. Saya tambah sikit. Termasuklah menantu Nabi SAW. Menantu Nabi SAW yang masih kafir saat itu pun ditawan. Maka isteri beliau, iaitu anak baginda Nabi SAW sendiri, puteri baginda Nabi SAW sendiri, ada kat kota Mekah, ingin melepaskan suami dia yang tertawan. Puteri Nabi SAW Muslimah. Tapi yang kafir ini, menantu Nabi SAW. Dia bagi apa? Kalung yang dihadiahkan oleh Siti Khadijah alaihissalam. Nabi SAW bila nampak kalung tu menangis Nabi SAW. Kerana dia tahu, Nabi tahu ini kalung daripada puteri tercinta Nabi SAW untuk melepaskan bantuan suami dia, iaitu menantu Nabi SAW. Akhirnya Nabi lepaskan tanpa itu, tuan-tuan. Disingkatkan cerita hadirin hadirat. Kata Nabi SAW, ini nak menceritakan tentang bagaimana baginda Nabi tidak pernah melupakan jasa setiap orang yang pernah buat baik kepada Rasulullah SAW. Dan dalam cerita ini yang pernah buat baik kepada Nabi adalah Mut'im bin Adi. Walaupun dia bukan orang Islam, dia orang kafir, tapi dia pernah berjasa kepada Nabi. Kata Nabi, andaikan pada saat ini Mut'im bin Adi masih hidup, tapi sayang Mut'im waktu itu dah meninggal dunia. Kata Nabi, andaikan dia masih hidup, kalau dia cakap dengan aku, wahai Muhammad, bebaskan 70 ini, kata Nabi, akan ku bebaskan semua tawanan itu demi membalas jasa baik pada Mut'im bin Adi, walaupun tanpa bayaran apapun. Di situ menunjukkan kepada kita betapa Nabi SAW menghargai setiap jasa orang yang berbuat baik kepada Nabi, dan Nabi pasti akan balas kalau ada kesempatan untuk membalas jasa baik tersebut, walaupun orang itu adalah orang kafir. ثم في مثل هذا الشهر المبارك شهر رجب والأقوال مختلفة في تحديد اليوم الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، ولكن يقولون اختيار ابن عباس وغيره من العلماء رضي الله تعالى عنهم أنها ليلة 27 من شهر رجب، وهي الليلة التي يحتفل فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. وما دام أن هذه الليلة مختلف فيها، صار الناس يحتفلون في شهر رجب كله تعظيما للواقعة والتي حصلت، وهي قصة الإسراء وقصة المعراج. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Semisal bulan kita inilah dan semisal malam-malam kita inilah telah berlakunya peristiwa agung Nabi besar Muhammad SAW, Al-Isra wal Mi'raj. Setelah ujian yang dahsyat Nabi terima daripada orang Mekah dan daripada orang Taif, maka terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Bila terjadinya? Semisal bulan-bulan kita ini bulan Rajab. Walaupun di sana terdapat perbezaan pandangan para ulama untuk menentukan tarikh pastinya bilakah malam Isra Mi'raj itu. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Tapi kebanyakannya berkisar dalam bulan Rajab, tuan-tuan. Dalam bulan Rajab. Cuma Sayyidina Abdullah bin Abbas dan sebagian daripada para sahabat dan ulama-ulama lain, mereka berpandangan malam itu ditentukan secara khusus adalah malam 27 Rajab. Malam 27 Rajab itu pendapat Sayyidina Ibn Abbas dan majoriti ulama-ulama yang lain. Walaupun di sana ada perbezaan pandangan yang lain. Kerana itu hadirin hadirat, kerana terjadi pandangan yang berbeza-beza, kaum muslimin, jadilah mereka semua merayakan Isra Mi'raj itu tak ditentukan. Kita nak buat malam 27, sila. Tuan-tuan nak berkahang buat malam berapa ni? Ni baru malam apa? 16 malam 16, malam 7. Tak ada hal. Yang penting masih di dalam bulan Rajab. Karena itu hadirin hadirat, kita merayakan Isra Mi'raj tidak mesti malam 27. Jadi kalau tuan-tuan atau siapa-siapa melihat nak jemput Tuan Syekh, jangan malam 27. Jangan malam 27 tu hot, orang panggil tarikh yang panas. Syekh dia dah berdekade orang jemput. Jadi malam lain tak kisah. Kerana tak mesti malam 27, tuan-tuan. InsyaAllah. Sebagai ta'ziman, kata Syekh, kerana kita mengagungkan peristiwa besar berlaku pada Nabi SAW di dalam bulan Rajab itu, insyaAllah. ثم إن الحكمة قال العلماء من قصة الإسراء والمعراج أن الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عالم الغيب، وإذا اطلع الأنبياء والرسل يطلعهم الله على عالم الغيب
هم الأنبياء إيمانهم يقول العلماء يزيد ولا ينقص، فكلما اطلعوا على عالم الغيب زاد إيمانهم وزاد صبرهم وزاد تحملهم، ولهذا الإيذاء كان مستمر حتى بعد هذه القصة. وجاءت غزوة أحد وقتل عمه وقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وبقرت وشق بطنه وأخرج قلب عمه حمزة صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي حصل لم يضعف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شاهد هذا العالم، عالم الآخرة، وهو العالم الحقيقي. وأما الدنيا ستنتهي عندما يطلعهم الله على ذلك، يكون إيمانهم بالله قوي وثقتهم بنصر الله سبحانه وتعالى قوية جدا، ولا يترددون في الاستمرار في سبيل الله سبحانه وتعالى مهما كانت بداية النتائج ليس لصالحهم. النتيجة في البداية كأنها ليست لصالحهم، ولكن عندهم ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، ولم ينتقل عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة إلا وقد وصل أصحابه إلى 120,000 وتنقلوا في المعمورة، ووصل بعد ذلك الإسلام إلى ما وصل إليه. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Apa hikmah, apa kebijaksanaan, apa poin utama yang dapat kita faham daripada Allah memberikan rezeki Isra Mi'raj kepada baginda Nabi SAW itu sendiri? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambahkan keimanan baginda Nabi SAW itu sendiri. Linuriyahu min ayatina. Kan Al-Quran sebut, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu, agar kami perlihatkan pada Nabi. Untuk apa dia perlihatkan? Supaya bertambah iman baginda Nabi SAW. Kerana hadirin hadirat, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menzahirkan kepada mana-mana para nabi akan alam gaib, melainkan setelah itu apa yang terjadi? Natijahnya iman para nabi akan semakin meninggi. Kita tak pernah nampak tapi kita yakin. Tapi bila kita dah nampak di depan mata kepala, tambah yakin. Walaupun tadi kita dah yakin tuan-tuan, tambah yakin. Dan ini berlaku pada para nabi-nabi bila bertambah iman mereka ketika melihat alam gaib. Kerana beliau-beliau ini orang istimewa. Iman-iman para nabi itu sentiasa bertambah dan tak pernah berkurang. Kalau iman kita kejap naik, kejap turun. Kejap bukan turun lagi, langsung tersembam ke bawah pun ada, betul tak tuan-tuan? Kalau kita tengah dengar ceramah, jos naik langit. Lepas dia keluar kejap, menjunah balik. Ada iman kita, turun naik. Kalau iman para malaikat, stable je. Naik pun tidak, turun pun tidak. Kau bagilah ceramah berjuta-juta kali ke malaikat, tak akan bertambah. Macam tu, tinggi, sangat tinggi. Tapi tak akan bertambah, tak akan berkurang. Memang Allah cipta seperti itu. Tapi, kalau bagi para nabi, iman mereka sentiasa bertambah. Antara yang boleh menambahkan iman para nabi adalah Allah memperlihatkan pada beliau-beliau alaihi wassalatu wassalam akan alam gaib. Dan itulah dia hadirin hadirat yang hikmah yang terjadi bila Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kerana beliau melihat ketika Isra Mi'raj alam hakiki, alam yang betul-betul ini hakikat dia. Syurga Nabi tengok, neraka Nabi tengok, arasy Allah Nabi tengok, laut yang di langit Nabi tengok semua. Bila Nabi SAW tengok alam dunia, Nabi tahu ini bukan dunia yang hakiki ni. Nak buat apa aku bermati-matian untuk dunia ni? Ya, ada di sana alam yang lebih kekal abadi. Keimanan baginda Rasulullah SAW. Kerana baginda Nabi SAW perlu diperkuatkan lagi iman baginda Nabi yang memang sangat tinggi. Kerana gangguan yang baginda terima bukan dah selesai dah. Bukan dengan peristiwa Taif selesai, maka Nabi dapat Isra Mi'raj, selesai cerita tak. Setelah itu masih berterusan Allah uji Nabi. Ujian demi ujian. Sampai kita tahu setelah menang besar perang Ghazwat Badar, Allah bagi kekalahan untuk baginda Nabi dalam perang Uhud. Yang sangat memilukan hati baginda Nabi dalam perang Uhud, bapa saudara antara yang paling Nabi sayang terbunuh. Hamzah, singa Allah terbunuh. Kalau terbunuh setakat terbunuh macam biasa tak apa juga, tapi yang sangat, kata orang, sangat menyakitkan hati Nabi, memilukan hati Nabi. Bagaimana tidak? Dadanya dibelah, jantungnya diambil dan dikoyak-koyak, subhanallah. Cuba kita bayangkan. Bapak saudara yang betul sayangan kita, membela kita sampai dapat lakab Asadullah, digitukan seperti itu. Bagaimana pilunya baginda Nabi SAW. Ujian demi ujian. Tapi walaupun bertalu-talu ujian yang dahsyat Allah bagi kat Nabi, ini semua dalam yut'ibin Nabi. Tidak memayahkan Nabi. Tidak membuat Nabi give up. Kita kalau kena uji-uji terus, kita give up.
malas lah. Kita pun give up. Dah lah tak nak semayang. Malas aku nak semayang, malas nak pergi umrah, asyik uji terus. Ini kita give up. Kerana iman kita menjunam terus. Tapi para Nabi, iman mereka menaik terus. Hal-hal ujian seumpama ini tidak pernah memayahkan Nabi, melemahkan iman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena iman para beliau-beliau ini telah semakin meninggi. Dan akhirnya baginda Nabi SAW berkat daripada hal itu, semakin bertambah iman baginda Nabi, semakin bertambah thiqah baginda Nabi, menyerah diri hanya kepada Allah, percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak orang-orang yang membantu Nabi, Nabi tak pandang pun. Banyak orang-orang dahsyat tentera Nabi dan semakin banyak, Nabi tak pandang pun. Thiqah Nabi, percaya Nabi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berteruslah sehingga mangkatlah baginda Nabi tercinta ini. Ketika baginda mangkat, tidak kurang daripada 120,000 atau 124,000 para sahabat-sahabat yang merupakan para pendekar-pendekar yang sanggup berjuang untuk baginda Nabi menyebarkan agama Islam ini sampai agama Islam sampailah ke negeri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. ولهذا نحن الحاضرين كيف إيماننا؟ Kita yang hadir, saya tanya Adam iman kita semua masing-masing. Adam قوي؟ kuat atau tidak? يا رب. Ya Rabb, ya Rabb, kuat iman kami ya Allah. ولهذا تجد بسبب أن إيماننا بالغيب ضعيف. تجد البعض من الناس يقولون في حالة نفسية. ماذا حصل له؟ كان مواظب على الجمعة، على الجماعة، على مجالس العلم، على عبادة الله. قال ماتت زوجته. خلاص. حالة نفسية لما يتكلم مع الناس. مات ولده. خسر تجارته. خسر عمه صلى الله عليه وسلم. وليس عما عاديا. و70 من أصحابه. وهكذا صلى الله عليه وسلم راض بقضاء الله وقدره. ويقول لأخته، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت أخت سيدنا حمزة ما اسمها؟ Hatifah. لا غيرها. عتيقة توفيت قبل غزوة بدر تقريبا، أو قبل غزوة أحد. أظن اسمها زينب تقريبا. كأنه هذا اسمها. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: لولا خوف أن تحزن على حمزة لتركته هكذا. يبعث يوم القيامة من بطون السباع ومن حوافل الطير، لن يدفنه، سيتركه هكذا تأكله السباع وتأكله الطيور، ويبعث يوم القيامة من بطون السباع ومن حوافل الطيور من شدة الرضاء بقضاء الله وقدره، لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف أن ما أعده الله لحمزة رضي الله عنه في الجنة شيء لا يخطر على قلب بشر، ولا لم تره عين ولم تسمعه أذن. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Jadi saya tanya macam iman kita tuan-tuan. Betul. Macam mana? Ya Rabb, ya Rabb. Allah, buka iman kita ya Allah. Mudah-mudahan dengar cerita Nabi iman kita kuat ya Allah, ya Rabb. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Kita umpamakan, seandainya kita hari ini orang-orang yang kita kasih meninggal dunia macam kita istiqamah sembahyang Jumaat, istiqamah sembahyang berjemaah. Betul, hidup kita pun muka ceria semua, betul. Tapi cuba orang yang kita kasih meninggal dunia, macam muka langsung ketat, halan nafsiah kita, pribadi kita, emosi kita, jadi tak stabil. Kadang-kadang sembahyang Jumaat pun tak pergi sembahyang Jumaat, larut dalam kesedihan, dah tak sembahyang jemaah macam tu tuan-tuan. Ataupun peniaga kita tak menjadi. Hadirin hadirat, bila peniaga kita tak menjadi pun sama juga. Berkurang ibadah kita, berkurang kita punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, Nabi SAW ni yang wafat, yang diuji oleh Allah, bapa saudara Nabi SAW dalam perang Uhud. Bukan bapa saudara yang biasa, laisa adi kata Syekh, tapi bapa saudara yang luar biasa, yang bermati-matian untuk Nabi SAW. Bahkan bukan hanya bapa saudaranya yang wafat, 70 tentera Nabi SAW pun mangkat syahid dalam perang Uhud tuan-tuan. Bayangkan tu. Tapi Nabi SAW sedikit pun hal itu tidak menggubris hati Nabi SAW. Keyakinan Nabi sedikit pun pada Allah tak terganggu. Redanya, wahwa radin biqada'illah, keredaannya.
Nabi tetap percaya, yakin sama Allah. Hadirin hadirat. Macam kita kalau dah percaya dengan sesuatu, kita nak kurang percaya itu susah. Contoh 2 campur 2 kita yakin 4. Macam mana pun kita diuji pun, dibakar, tetapi kita yakin 2 campur 2 4. Tapi kita mungkin percayanya tak berkurang. Kita punya redha ke Allah tu yang berkurang. Kadang sampai beretap kita ngamuk-ngamuk dengan Allah. Ya Allah, kau ni zalim ya Allah. Na'udzubillah, kalimat kufur. Kita tak redha kepada takdir Allah bila diuji dengan begitu dahsyat. Padahal Nabi diuji dengan begitu dahsyat, wa huwa radin bi qada'illah. Redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ini bukti dalam sejarah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bapa saudara beliau dibunuh dan dibelah dadanya dan jantungnya diambil dan digigit-gigit, disobek-sobek oleh musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada mak saudara Nabi yang kalau tak salah kata Syekh namanya Sayyidatuna Zainab. Sofia. Sayyidatuna Sofia binti Abdul Muttalib. Jadi adik kepada Hamzah. Adik-beradik Hamzah. Kata Nabi SAW, wahai makcikku Sofia, kalau saya tak meraihkan perasaan sedih kamu, nescaya jenazah bapa saudara saya Hamzah saya biarkan macam tu, tergeletak macam tu je. Saya tak kebumikan, saya tak urus jenazah je. Saya biarkan jenazahnya tergeletak di medan tempur perang Uhud, sehingga lama-kelamaan dia akan dimamah oleh burung, dimamah oleh binatang buas memakannya. Sehingga supaya nanti di hari kiamat, bila dia dah berpecah belah, jasad-jasadnya dimakan oleh macam-macam binatang, dia akan dibangkitkan dari perut-perut binatang-binatang buas yang memakan dia. Kalau saya tak raihkan, kalau saya tak fikirkan perasaan kau. Kata Sayyidina Rasulullah, tapi kan saya kesian, takut kau yang tak sanggup. Saya sanggup. Tak ada hal punya bagi saya. Tapi saya takut kamu tak sanggup, saya terpaksa urus jenazah dengan begitu baik. Supaya kau tak berlarut dalam kesedihan. Maksudnya apa hadirin hadirat? Nabi SAW bukan tak sayang kepada bapa saudara beliau. Tapi ini menggambarkan betapa Nabi redha betul dengan ketentuan Allah SWT. Nabi paling sayang dengan Hamzah, tapi Hamzah mati dibunuh. Andai kata Allah suruh, wahai Muhammad, kau biarkan aja jenazahnya tergeletak, apa kau buat, kata Rasulullah? Tak ada hal. Sikit pun tak menggubris rasa redha aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, kita sanggup tak tuan-tuan? Orang yang kita sayang, anak kita yang kita sayang, betul-betul sayangnya, tiba-tiba mati. Lepas tu, andai kata Rasulullah masih hidup, kata Rasulullah, biarkan jenazah di situ, biarkan bertahun-tahun. Kita tempat mati, kita tengok anjing duduk makan anak kita. Sanggup tuan-tuan? Digoreng, hati tu macam dipijak-pijak. Tapi Nabi SAW sikit pun tak. Kerana redha dengan takdir Allah. Ini tentu ketentuan Allah. Dan bagaimana Nabi tahu Allah telah mempersiapkan hal yang luar biasa untuk bapa saudaranya Hamzah, daripada mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah dah siapkan syurga yang dahsyat, mata-mata tak pernah melihatnya, tidak ada telinga pernah mendengar keindahannya, bahkan tak pernah ada imajinasi yang mampu tergores di dalam hati membayangkan keindahan syurga yang Allah persiapkan untuk Hamzah. Karena itu Nabi SAW begitu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah, sehingga andai kata Allah suruh digeletakkan jenazahnya, Nabi akan redha dibandingkan yang akan diperolehi oleh Hamzah nanti di hari kiamat. ثم إن العلماء رضي الله تعالى عنهم يقولون بالنسبة لليالي والأيام كما قال الشيخ محمد عامو حفظه الله تعالى من كبار علماء زبيد، يقول وهي هذه المسألة ذكرها العلماء، ولكن الاستنباط التي فهمه حفظه الله تعالى من ليلة الإسراء والمعراج، قال أفضل الليالي لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة كامل أفضل ليلة القدر. هذا بالنسبة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل ليالي الأسبوع ليلة الجمعة، ويوم الجمعة تعتبر أفضل أيام الأسبوع بالنسبة للأمة كلها. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الليالي في حقه ليلة الإسراء والمعراج. لماذا كانت ليلة الإسراء والمعراج في حقه صلى الله عليه وسلم أفضل الليالي، وما الحكمة من ذلك؟ Muhammad Amr. نعم. Bil Ain. نعم عين. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, para ulama membicarakan
bila kita nak melihat hari-hari kehidupan kita, malam-malam yang kita lalui dalam kehidupan kita, maka para ulama membincangkan hal itu. Antaranya adalah Syekh Muhammad Amoh Hafizahullah, seorang ulama daripada negeri Zabid. Mudah-mudahan Allah pelihara beliau, panjang umur beliau. Beliau ketika membaca sirah Isra' Mi'raj Nabi SAW, maka beliau istinbat. Beliau dapat satu kefahaman, beliau dapat satu keputusan, satu hukum. Kata beliau, ini bukan beliau saja, banyak ulama-ulama juga setuju dengan pandangan itu. Untuk kita, ma'asyiral ummah al-Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad SAW ini, malam yang paling afdal untuk kita, tuan-tuan. Bukan malam kita akad nikah, bukan. Apalagi ya, nikah yang nombor 2. Itu boleh jadi bukan malam yang menggembirakan, malam yang boleh jadi huru hara. Perang dunia itu, tuan-tuan. Faham? Mengerti ya? Mengerti? Hadirin, malam yang paling berbahagia, malam yang paling afdal untuk kita umat Nabi Muhammad SAW adalah malam Jumaat. Setiap minggunya. Karena Sayyidul Ayyam, penghulu hari adalah hari Jumaat dan malam Jumaat. Tapi sepanjang tahun hari yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling berbahagia untuk kita sebenarnya apa dia? Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar mengingat Allah SWT menganugerahkan kitab suci Al-Quran kepada kita. Kita kan umat Qurani, betul-betul umat Quraniah. Maka Lailatul Qadar malam Quran, maka dia paling afdal. Tak ada malam yang lebih mulia bagi kita melainkan malam Lailatul Qadar. Kalau tuan-tuan dah jumpa malam Lailatul Qadar, maknanya tuan-tuan dah dapat kebahagiaan dunia yang paling afdal, tuan-tuan. Betul ternampak dapat tuan-tuan. Tetapi kata Syekh Muhammad Amoh Hafizahullah, berbeza untuk baginda Nabi SAW. Seumur hidup baginda Nabi SAW tidak ada malam yang lebih afdal, yang lebih berbahagia, yang lebih bernilai untuk baginda Nabi Muhammad SAW dibandingkan malam Al-Isra'u wal Mi'raj. Ini malam yang paling afdal untuk Nabi SAW. قال كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج هي أفضل ليلة بالنسبة له، أفضل من ليلة القدر، لأن الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر تجلى على نبيه صلى الله عليه وسلم بتجلي الصفات، ونحن نعلم أن القرآن الكريم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عليه القرآن في ليلة القدر. القرآن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى تجلي الصفات. أكرمه الله بصفة من صفاته. وفي ليلة المعراج تجلى عليه تجلي ذات، فقد رأى ربه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعيني رأسه من غير كيف. وتجلي الذات أعلم من تجلي الصفات، ولم يحصل ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فكانت هذه الليلة بالنسبة له عليه أفضل الصلاة والسلام أشرف ليلة على الإطلاق. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Kenapa malam Isra' Mi'raj itu adalah merupakan malam yang paling istimewa untuk Nabi SAW. Padahal dalam hidup Nabi kan ada peristiwa-peristiwa istimewa. Peristiwa-peristiwa dahsyat. Antaranya saya tambah malam Nabi dapat wahyu, betul tuan-tuan. Malam nuzul Quran tu. Kan istimewa tu. Malam baginda dilantik menjadi Rasul. Ada juga peristiwa istimewa malam baginda Nabi SAW direzekikan oleh Allah untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran Allah bagi tahu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran segelepuk. Pada malam Lailatul Qadar. Karena Al-Quran kan banyak kali penurunan, ada yang segelepuk, ada yang bertahap-tahap tanzil, satu inzal, anzala dengan nazzala. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Ketika Lailatul Qadar yang Nabi SAW temukan saat itu, Allah berikan Nabi SAW Al-Quran sekali awal. Kenapa hadirin hadirat malam Isra' Mi'raj lebih afdal untuk Nabi dibandingkan malam Lailatul Qadar ataupun malam-malam yang lain? Kerana kata Syekh, ulama bagi tahu, malam Lailatul Qadar yang Nabi SAW Allah rezekikan Lailatul Qadar, saat malam itu Allah turunkan 30 juzuk Al-Quran terus kepada baginda Nabi SAW. Itu istilahnya Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad. Maksud bertajalli itu jangan dibayang-bayangkan tuan-tuan. Tajalli itu menampakkan diri. Tapi Allah bukan menampakkan diri, maksudnya Allah buka hijab. Allah buka hijab daripada baginda Rasulullah SAW. Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad, tapi tajalli sifat nama dia. Bertajalli dengan tajalli sifat.
Allah bukakan hijab kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi boleh memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia katakan Lailatul Qadar, malam Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi, dipanggil tajalli sifat? Kerana seperti mana kita tahu, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah kalamun qadimun la yumallu sama'ahu. Kalamullah, kalam Allah. Quran itu adalah kalam Allah. Kita kan ngaji dulu. Kalam itu apa? Kalam itu salah satu sifat daripada sifat Allah. Bermakna Al-Quran itu adalah gambaran sifat Allah. Al-Quran itu adalah sifat Allah. Allah bagi Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bila malam Lailatul Qadar. Sehingga kita namakan malam Lailatul Qadar malam Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad dengan tajalli sifat kalam. Tetapi pada malam Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT bertajalli kepada Nabi Muhammad. Allah buka hijab kepada Nabi Muhammad. Bukan tajalli sifat Allah lagi. Bukan Allah nampakkan sifat-sifat Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah nampakkan zat Allah langsung. Min ghairi kaifin wa hisarin. Dengan tanpa kita tak boleh bayang-bayangkan. Kerana Allah tidak berbentuk, tidak bertempat dan lain-lain. Seperti yang difatwakan oleh Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, malam Isra Mi'raj Nabi Allah perlihatkan zat Allah dengan mata kepada Nabi SAW. Yang ini tak pernah Allah karuniakan kepada mana-mana makhluk. Jibril aja tak dapat. Nabi Musa aja tak dapat, tuan-tuan. Bayangkan tu. Pimpinan para malaikat pun tak dapat itu. Hanya terjadi untuk Sayyidina Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj. Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentu bertajalli dengan zat itu jauh lebih indah, jauh lebih dahsyat daripada bertajalli dengan tajalli sifat. بهذا التجلي العظيم الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالتحيات التي نقرأها في التشهد الأخير. فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام ألهمه الله تعالى في تلك الحضرة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذا الكلام قاله النبي ليلة الإسراء والمعراج، فرد عليه الحق سبحانه وتعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فمن هذا الموقف العظيم الله يرد عليك سوف تنسى كل شيء، ولكن الله مثبت قلب نبيه صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا التجلي العظيم، فلم ينسى أمته ولم ينسى الصالحين من عباد الله من الأمم القديمة ومن أمته، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولهذا قال بعض الشعراء: أشرك الكل بالتحية منه، أشرك، جعل الجميع يشارك في ذلك الفيض والعطاء في تلك الليلة المقدسة والمعظمة. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Dan dengan tajalli yang sangat agung, sangat dahsyat ini, Allah SWT bertajalli kepada Nabi Muhammad dengan tajalli zat Allah SWT malam Isra Mi'raj. Maka pada saat itu jugalah Allah memuliakan baginda Nabi SAW. Dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan penghormatan yang luar biasa yang telah direkodkan dan telah wajib untuk kita baca setiap solat 5 waktu di akhir solat kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah sampai habis. Jadi hadirin hadirat bahagia rahmatullah. Ketika Allah SWT membuka hijab baginda Nabi, yang saat itu baginda berada di atas arasy Allah, Allah tidak bertempat. Terbuka hijab Nabi, melihat zat Allah yang maha luar biasa. Allah sejurus juga saat itu mengilhamkan, mewahyukan kepada Nabi, memberikan inspirasi, memberikan idea kepada Nabi SAW untuk Nabi menyusun, mengubah sebuah pujian yang luar biasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau nak muji Allah, nak memuji Allah, tuan-tuan, jangan kata nak memuji Allah, nak memuji makwa kita dengan lagu-lagu pun bukan semua orang boleh. Dia perlu nak kena ambil barang dulu supaya dapat ilham. Contoh tu lah, tuan-tuan. Apalagi nak memuji Allah yang dahsyat dengan pujian yang luar biasa. Maka Allah, kita takkan mampu kalau tak dapat ilham daripada Allah. Maka Allah mengilhamkan kepada baginda Nabi, mewahyukan kepada Nabi saat yang begitu luar biasa. Nabi dapat yang memuji Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini demi Allah, pujian yang luar biasa, indah. Sehingga perlu direkodkan dalam solat 5 waktu kita kena baca, tuan-tuan. Maka saat itulah Nabi memuji Allah, tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Maka Allah SWT
mendengar pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah redha. Allah redha sehingga menyebabkan Allah membalas pujian Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bagi tahu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah langsung cakap, salam sejahtera atas engkau wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera. Oh, kalau Allah cakap salam sejahtera, kita jangan main assalamualaikum kita, tuan-tuan, ni dahsyat ini Allah ni. Assalam yang maha assalam, mengucapkan salam ke atas kita. Oh ya Rabb, ya Rabb. Hilang akal kita dah terlalu bahagia. Terbang kita langsung naik ke alam kekayaan kita, tuan-tuan. Bahagia dia tu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi yang istimewanya, yang ajaibnya apa hadirin-hadirat, Nabi ni tentu tak sama macam orang-orang lain, tak sama macam mana-mana makhluk. Dalam keadaan yang begitu bahagia, begitu indah, begitu luar biasa, Allah mengucapkan salam langsung kepada Nabi Muhammad. Saya tambah keterangan, tuan-tuan. Dalam sahabat Nabi banyak-banyak ni, 124,000 semua orang insan istimewa. Yang paling rendah kalau hidup zaman sekarang, Ghutbul Aqtab. Yang paling rendah loh. Bagaimana yang paling tinggi? Yang paling tinggi banyak-banyak tu hanya 2 orang yang dapat salam daripada Allah. Sayyidina Abu Bakar dengan Siti Khadijah. Orang lain tak dapat. Menandakan dia orang ni paling istimewa dalam kalangan sahabat Nabi SAW. Itu pun kalau Allah bercakap melalui perantara Nabi. Tapi Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, bayangkan Nabi Muhammad, Allah direct, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan betapa suasana yang begitu luar biasa ini. Nabi SAW tak hanyut dalam kegembiraan yang luar biasa sehingga beliau terlupakan orang-orang lain, tidak. Tapi sabbatallahu qalbahu sallallahu alaihi wasallam. Allah mantapkan hati baginda Nabi di dalam menerima kegembiraan teruja yang luar biasa, masih tetap mengingat umat baginda Nabi. Mengingat hamba-hamba Allah yang soleh yang lain-lain, para nabi-nabi yang lain. Sehingga ketika Allah SWT mengucapkan assalamualaikum, Nabi menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera juga ke atas kami, para nabi-nabinya Allah, saudara maraku daripada kalangan para nabi-nabi Allah, wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas umatku yang merupakan hamba-hamba Allah yang soleh. Ini kehebatan baginda Nabi SAW. Alhamdulillah, Nabi tak lupa. Nabi tak lupakan kita pada saat kita berbahagia. Kita kalau gembira kan kadang-kadang, betul tak? Anak kita pun kita terlupa. Betul? Orang rumah kita pun kita terlupa kalau terlampau gembira sangat. Betul, tuan-tuan? Tapi Nabi SAW tidak pernah lupa kerana Allah telah mantapkan hati baginda Nabi sehingga kita juga memperoleh barakah salam Nabi ketika Isra Mi'raj itu. Sehingga dalam syair mengatakan asyraqa kullu syai' bitahiyyati minhu. Sehingga seluruh makhluk, seluruh semesta alam, seluruh orang-orang yang beriman pada Allah, hamba Allah yang soleh, juga ikut bersinar barakah salam yang disebutkan oleh Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj. ثم إن من الدعاء الذي نحن نقوله بعد الصلاة كما هو مكرر عندكم في ماليزيا وتحافظون عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. يفهم بعض الطلبة وغيرهم أن حينا ربنا بالسلام اجعلنا نعيش حياة بسلام، حياة كريمة بسلام. قال الإمام النووي في شرح مسلم في المجموع المعنى حينا التحية ليست الحياة. حينا ربنا بالسلام إذا أدخلتنا الجنة حينا بالسلام كما حييت نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الحقيقي حينا التحية وليست حياة الدنيا. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Ini pelajaran bahasa Arab sikit tuan-tuan. Jadi dalam doa yang selalu kita baca lepas solat, wirid yang selalu kita baca lepas solat. Alhamdulillah orang-orang kat Malaysia ni hafal kerana kita majoriti masjid kat Malaysia baca doa tu. Iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Ya salam, alhamdulillah, semua hafal semua. Alhamdulillah. Allahumma antas salam, wahai Allah, engkau lah as-salam, yang maha salam, maha sejahtera. Wa minkas salam, dan daripada engkau lah kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau lah akan kembali as-salam itu. Fahayyina rabbana bis salam. Jadi hayyina ni fi'il amr. Fi'il madhi ni apa dia? Hayya yuhayyi. Hayya yuhayyi ni fi'il mazid. Betul? Asal mulanya hayya. Hayya tu
Apa? Banyak terjemahan dia. Salah satu maknanya apa dia? Hayatan, hidup. Hidup. Hayat. Jadi kalau makna hayyi, menghidupkan, hayya atau ahya, menghidupkan. Boleh juga pakai kalimat seperti itu. Hadirin hadirat bahagia rahimakumullah. Jadi macam mana cara kita terjemahkan fahina rabbana bis salam. Fahina rabbana bis, wahai Allah, hidupkan kami dengan keselamatan, kesejahteraan. Kami nak hidup di dunia selamat, tak ada aksiden, tak ada perang-perang, tak ada perang dunia kedua, ketiga ataupun lain-lain. Kami nak hidup sentosa ya Allah. Itu yang kita faham sebagai orang menterjemahkan dalam doa itu fahina rabbana bis salam. Jadi kalau tuan-tuan nak selamat, baca di doa. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Majmu', beliau mengatakan Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan fahayyina rabbana bisalam itu bukan maknanya hidupkan kami dengan keselamatan. Tapi hayya di situ adalah fi'il amr pada hayya yuhayyi yang boleh diberikan makna memberikan penghormatan. Tahiyat, memberikan penghormatan. Bahasa Arab ni unik. Hayya yuhayyi. Boleh terjemah menghidupkan. Boleh terjemahkan memberikan tahiyat, penghormatan. Banyak lagi. Membikin malu juga boleh. Macam tu lebih kurang tuan-tuan. Banyaklah terjemah. Kalau kita belajar bahasa Arab ni, antar bahasa paling pusing dalam dunia ni. Belajar orang putih tu adalah kecil je. Cerah jari je. Bahasa Arab paling pusing. Paling pening apalagi belajar Nahu. Betul. Ni ustaz ni biasa mengajar Nahu ustaz ni. Murid-muridnya betul. Mengajar Nahu ni ustaz. Yang pening kepala, pusing. Betul tuan-tuan. Kehebatan bahasa. Jadi di situ Al-Imam An-Nawawi bagi tahu fahayyina, bagi kami penghormatan ya Allah. Dengan salam. Yang ini apa dia? Kata Al-Imam An-Nawawi, maksud dalam doa itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, dulu malam Isra Mi'raj Engkau telah beri penghormatan yang luar biasa untuk Nabi kami Muhammad SAW. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini luar biasa. Allah tak pernah bagi mana-mana makhluk. Maka ya Allah, hayyina rabbana bisalam. Beri kami penghormatan yang serupa ya Allah. Nanti di dalam syurga, ketika kami berjaya menjadi penghuni syurga, bagi kami penghormatan yang seperti mana dulu Engkau pernah memberikan penghormatan itu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. ثم إنكم كلكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج كم؟ 50 صلاة. مستعدون تصلوا 50؟ فرض علينا 50 صلاة. وثم إن العلماء الشريعة يقولون يستفاد من هذه القصة من مراجعة سيدنا موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، أمتك لا تستطيع 50 صلاة. الذي يستفيد أهل الظاهر أهل علماء الشريعة يقول يستفاد من هذه القصة أن الميت ينفع الحي، مع أن في الحقيقة الأنبياء أحياء في قبورهم. خفف عنا الصلاة إلى 5 ببركة سيدنا موسى عليه السلام. ولكن علماء الباطن والصوفية وغيرهم يقولون ليس مقصود سيدنا موسى عليه السلام مساعدة الأمة، ليس هذا الغرض الأصلي. غرضه الأصلي أنه سأل من ربه: ربي أرني أنظر إليك، طلب الرؤيا، فقال له لن تراني. لم يجب لهذا الطلب، وتأخير الرؤيا لكل الناس إلى الجنة. في الدنيا لم تحصل إلا لرسول الله، فقال لن تراني. ولكن يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم: إذا كان لم يكتب لك أن ترى من تحب، ما كتب لك ومنعت من ذلك، أقل شيء أن ترى من رأى من تحب، أن ترى من رأى من تحب. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وتجلى عليه تجلي الذات، سيدنا موسى التقى بالنبي مرتين قبل أن يرى ربه ويتجلى عليه وبعد. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى عندما نزل من مقابلة ربه سبحانه وتعالى، رأى أنوار غريبة وأنوار عجيبة، استفاد هو منها، استفاد من ذلك التجلي. إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مدة الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة، فقد ارجع إلى ربك. رجع ثم نزل مرة أخرى
وصار ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد من ذلك التجلي. ارجع إلى ربك 9 مرات وهو يستفيد عليه صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا المعنى الذي فهمه أهل الإشارة رضي الله تعالى عنهم. قد استفاد من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى، ولهذا صار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من صحابة بقية الأنبياء والمرسلين، لأنهم شاهدوا الذات المطهرة التي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Seperti mana kita semua telah maklum, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini orang akan selalu sebut dia sinonim. Isra Mi'raj sembahyang, sembahyang Isra Mi'raj. Jadi asal sebab kefarduan solat diturunkan oleh Allah pada malam Isra Mi'raj. Asal mulanya berapa tuan-tuan? 50. Kalau betul 50 siapa sanggup angkat tangan? Satu hari 50 waktu tuan-tuan. Ayo, yang kaki-kaki solat ni. Tak ada siapa sanggup, betul. Tapi alhamdulillah kita dapat diskaun. Sehingga bukan 70% tuan-tuan Ini awal tahun masih ada 70% ke diskaun. Baju-baju ni. Ini lebih daripada 70%, 90% ke berapa itu? Daripada 50 jadi 5. Seperti mana kita tahu ini tidak lain dan tidak bukan berkat jasa Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Sebab seperti mana kita tahu Nabi SAW bila dah jumpa Nabi Musa dan terus ke atas, Nabi SAW dibukakan hijab melihat Allah yang tidak di atas kerana Allah tidak bertempat, maka Allah wajibkan 50 solat. Perjalanan balik Nabi singgah je, ditahan oleh Nabi Musa dan dia kau dapat apa tu? Dapat 50. Oi, jangan. Umat kau takkan kuat, kata Nabi Musa. Aku dah cuba Bani Israel yang lebih gagah, lebih hebat, lebih handsome, lebih bijak daripada orang yang ada di zaman mereka. Mereka dia tak sanggup, umatmu takkan kuat. Dipujuk, Nabi ulang-alik. Setiap kali itu dimerajaah. Diberi nasihat tambahan oleh Nabi Allah Musa, sehinggalah hadirin hadirat yang 50 jadi berapa? Jadi 5. Ini kata para ulama. Ulama ni ada dua tuan-tuan. Ada ulama zahir, ada ulama batin. Ada ulama syariat, ada ulama hakikat. Jadi hadirin hadirat, kalau ulama hakikat dipanggil wali Allah. Macam tu. Ulama-ulama syariat ini, mereka bila memperhatikan kisah Isra Mi'raj, Nabi ulang-alik diberi nasihat, ditahan oleh Nabi Allah Musa AS, maka mereka dapat satu kefahaman. Mereka dapat satu faedah ilmiah yang mereka bagi tahu. Sesungguhnya orang-orang yang mati, walaupun dah mati, masih boleh bagi manfaat untuk orang yang hidup. Jangan kamu ingat orang yang dah mati dah lantak macam tak ada. Kerana orang yang mati masih boleh bagi manfaat untuk orang yang masih hidup di alam dunia. Daripada mana? Peristiwa Isra Mi'raj kata ulama. Bukankah pada saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Musa dah lama, berapa ribu tahun dah wafat, dah mangkat. Tapi berkat orang yang dah meninggal itu, yang ribuan tahun dah meninggal itu, akhirnya kita tak jadi solat 50 waktu. Jadi 5 waktu. Dapat manfaat tak? Dapat manfaat. Siapa yang bagi manfaat? Orang yang dah lama, ribu tahun meninggal dunia. Fahamlah kita, orang yang mati masih boleh memberikan manfaat dengan izin Allah kepada orang yang masih hidup. Walaupun kita juga memahami kaedah. Kata Nabi SAW, Al-Anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para Nabi, walaupun mereka telah meninggal dunia, menurut mata kita, hakikat mereka masih hidup. Dalam kubur sembahyang para Nabi. Kau dia kata mati. Tapi hakikatnya para Nabi masih hidup. Ini yang dipahami oleh para ulama-ulama ahli syariat. Tetapi sebenarnya kita katakan tadi, ulama ada juga satu lagi ulama yang panggil ulama batin atau para aulia atau ahlul isyarah, atau kita boleh panggil sufiyah, kaum sufi yang telah disucikan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau radhiyallahu anhum ajma'in ini, hadirin hadirat, ketika memperhatikan membahas cerita Isra Mi'raj dan Nabi SAW ulang-alik ditahan oleh Nabi Musa AS, mereka memahami satu isyarah yang lebih halus lagi. Iaitu apa dia? Kita juga sebenarnya pernah mengetahui Nabi Musa ni satu-satunya Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran pernah minta mengemis sama Allah, nak tengok Allah. Allahumma Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah, perlihatkan aku dapat tengok engkau. Aku nak tengok engkau ya Allah. Satu-satunya Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran memohon, mengemis, nak tengok zat Allah. Tetapi Allah SWT bagi tahu dia, lantarani, kau sesekali tidak akan mampu melihat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin bagi rahimakumullah. Kita kata Tuan Syekh, seperti mana dikatakan oleh para ulama, kalau kamu tidak ditulis
diberi rezeki untuk melihat orang yang kau sayang, kau cinta, yang kau damba-dambakan. Paling koman, paling tidak, kau dapatlah melihat orang yang pernah melihat orang yang kau cinta. Samalah macam pepatah Melayu, tak dapat rotan, akar pun jadilah. Betul? Tak dapat nak tengok orang yang kita cinta, yang kita dambakan, paling tak dapat tengok orang yang pernah tengok orang yang kita dambakan itu. Ini juga berlaku kepada Nabi Musa, kan? Nabi Musa juga manusia. Jadi Nabi Musa dulu pernah mengemis, teringin sangat, bercita-cita nak tengok Allah, tapi tak dapat. Tetapi pada malam Isra Mi'raj, Nabi SAW setelah naik langit 1, naik langit 2, naik langit 3, sampai ke langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa, bagi salam. Nabi Musa sambut, ahlan wa sahlan kepada Nabi Saleh wal akhi Saleh, betul. Mengucap menyambut Nabi. Setelah itu Nabi meneruskan perjalanan, hadirin kali pertama pertemuan di alam Mi'raj. Maka saat itu Nabi Musa kan menangis. Kenapa kamu menangis? Satu orang Nabi yang lahir setelah aku punya umat lebih banyak masuk syurga daripada umat aku. Maka Nabi SAW pun menurun langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa, naik kepada Arasy Allah. Saat di Arasy itulah Allah SWT bertajalli kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu Nabi Musa pernah mengemis, Allah tak bagi. Tapi Nabi Muhammad SAW, hadirin hadirat, malam Isra Mi'raj Allah bagi kat Nabi Muhammad walaupun Nabi tak minta. Mana ada hadis Nabi minta, ya Allah aku nak tengok zat tu, tak ada. Allah bagi walaupun Nabi tak minta. Nabi Musa mengemis, menangis, Allah tak bagi, tuan-tuan. Maka setelah Nabi Muhammad SAW melihat zat Allah, selesailah at-tahiyatul mubarakat segala semua, maka beliau pun turun balik. Bila beliau dah sampai ke langit ke-6, kalau nak balik ke dunia, tiba-tiba Nabi Musa terperanjat. Sebab apa terperanjat? Tadi waktu first time Nabi Muhammad singgah sebelum naik ke atas, dia kagum, indah betul cahaya Muhammad ni, luar biasa, tak pernah aku tengok, indah luar biasa cahaya manusia seumpama ini. Tapi sekarang kali kedua bila dia turun, lagi dahsyat. Nyaris-nyaris gila Nabi Musa tu. Kagum, subhanallah, anwar gharibah, cahaya yang luar biasa. Ini kita tak boleh bayangkan sebab kita tak jumpa alam tu, tapi kita cukuplah kita faham betapa Nabi yang luar biasa itu kagum melihat cahaya Nabi Muhammad setelah melihat zat Allah SWT. Maka dia kata, luar biasa, luar biasa. Akhirnya timbul idea dia. Macam mana cara ni? Kalau baru sekali je Muhammad jumpa Allah, sekejap ni pun, tak lama, berapa lama tu jumpa Allah. Dan begini dahsyat cahaya Muhammad, macam mana kalau Muhammad lebih lama jumpa Allah? Aku tak dapat jumpa Allah, paling tak aku dapat tengok cahaya. Orang yang pernah melihat, orang yang aku sangat melihat zat yang sangat aku cintai Allah SWT. Maka dia pun cipta alasan-alasan, berborak-borak, macam berborak-borak kosong. Tapi dia setelah berborak kosong tu dapat idea untuk apa, dia pancing Nabi supaya dia pergi naik ke atas lagi. Supaya dia pun dapat manfaat, dapat tuihnya lah kata orang. Dia kata umat kau 50 tak kuat sikit-sikit. Itu sebenarnya Al-Gharadul asli, tujuan utama Nabi Musa tu bukan semata-mata nak tolong kita aja, tak, sebenarnya untuk diri beliau sendiri. Supaya beliau dapat merasakan luar biasa nikmat iman setelah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Maka dia suruh ulang kali. Supaya setiap kali Nabi Muhammad kali ketiga, lagi dahsyat. Kali keempat, lagi dahsyat. Dan lagi dahsyat pula lah yang diperoleh cahaya oleh Nabi Musa ketika menatap keindahan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu tu tujuan utamanya, hadirin hadirat. Jadi Nabi Muhammad SAW ini, hadirin hadirat, setelah Isra Mi'raj, beliau pun kembali ke dunia. Kalau bagi kita tak nak balik ke dunia pun Allah akan tunaikan lagi, tuan-tuan. Tapi Nabi tak lupa kita. Nabi tak lupa para sahabat yang akan menjadi penerus perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal balik ke dunia yang penuh dengan kekotoran, ujian, hanya untuk sampaikan Islam. Sehingga para sahabat-sahabat setelah itu melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat zat manusia yang satu-satunya seumur jagat dunia pernah Allah bertajalli dengan zat Allah yang Allah tak bertajalli kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mata para sahabat sama macam mata Nabi Musa yang melihat Rasulullah. Mereka melihat sosok tubuh manusia yang paling mulia yang pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya lah menjadilah para sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in afdal sahabat yang paling afdal, sahabat yang paling mulia dibandingkan sahabat-sahabat mana-mana nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain punya sahabat, Isa punya sahabat Hawariyun, mulia di sisi Allah SWT. Tapi mereka melihat Nabi Isa tak pernah melihat zat Allah. Tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad pernah melihat zat Allah.
Sehingga dengan itu sahabat Rasulullah adalah afdal sahabat dibandingkan sahabat-sahabat Nabi-Nabi yang lain. Semua di antara kita hadirin hadirat tidak pernah Allah izinkan melihat zat Allah. Walaupun mana-mana Nabi, melainkan hanya Rasulullah SAW. Hanya nanti untuk kita di hari akhirat. Di hari akhirat, kalau kita berjaya jadi ahli syurga, dapatlah bahagian masing-masing. Rezeki masing-masing. Kalau kat dunia tak kenal Allah, dapat mungkin seumur hidup sekali dia, berjuta-juta tahun sekali dia lihat Allah. Walaupun masuk syurga. Tapi semakin rindu kau kepada Allah, semakin makrifat kau kepada Allah, semakin dahsyat engkau mengingat Allah dengan sebenar-benar ilmu yang benar, ilmu tauhid, semakin banyak pula kau akan diberikan rezeki melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kat dunia dia tak pernah ingat Allah, bila ada musibah dia baru ingat Allah. Itu petanda tak banyaklah dapat rezeki tengok zat Allah. Tapi kalau setiap saat, setiap detik Allah, 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 hanya ingat Allah, nak buat maksiat, Allah tak jadi maksiat. Ini orang dapat kabar gembira, paling banyak melihat zat Allah nanti di hari kiamat. Yang merupakan nikmat teragung, terhebat, terlazat yang ada Allah siapkan untuk ahli syurganya Allah Subhanahu. Allah maj'alna minhum ya Rabb. Warzuqna an-nazara ila wajhika ya Rabb. Bijahi Rasulillah Sayyidil Bashar ya Rabb. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. وذكر علماء التفسير رضي الله تعالى عنهم أن الله سبحانه وتعالى عندما تجلى على نبي الله موسى وكلمه تكليما، كلمه عند جبل طور سيناء، فعندما كلم الله موسى عليه السلام عاد نبي الله إلى بني إسرائيل والأنوار تشرق منه عليه الصلاة والسلام. فكان بنو إسرائيل من نظر إلى وجه نبي الله موسى فقد بصره، لا يتحمل تلك الأنوار التي ترى عليه. فماذا عمل عليه الصلاة والسلام؟ لبس الحجاب، خمار، صار مغطي وجهه حفاظا على بني إسرائيل حتى خفف الله عنه تلك الأنوار قليلا فقليلا، إلا كان بنو إسرائيل لا يستطيعون الرؤية إليه. ونستفيد من هذا أن الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء أنبياء ورسل، أعطاهم هذه الأنوار الظاهرة، والأنوار المعنوية أعظم. يعطي الله سبحانه وتعالى الصالحين من هذه الأمة، يعطيهم شيء من هذه الأنوار لا نراها بسبب أن أبصارنا بصائرنا عمياء، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولكن نصدق بذلك أن الله يعطي المسلم والمسلمة نور الإيمان ونور لا إله إلا الله. فكلما عرفت بعض الصالحين وخاصة في بلدك من الكبار في السن وغيرهم تتعرض إلى زيارتهم، تنتقل إلينا أشياء معنوية ربما لا تظهر علينا في الحياة. وكان سيدنا الحبيب سالم الشاطر رحمه الله تعالى ويقول بركة مجالسة الكبار في السن وبركة مجالسة الصالحين والأنوار التي تنتقل إليك، قال إذا لم تظهر عليك في الحياة تظهر عليك في أشد اللحظات وهي في سكرات الموت. في تلك اللحظة تظهر فائدتها وتظهر أنوارها فيموت الإنسان على حسن الخاتمة. Amin ya Rabb. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Para ulama-ulama tafsir ketika membahas firman Allah wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar kalam. Hadirin hadirat, ini maksud ayat ini Allah SWT bertajalli kepada Nabi Musa dengan tajalli sifat kalam. Dia berborak-borak langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar firman Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Allah bercakap, jangan kita bayangkan macam kita cakap tu, cakap ni makhluk tu kudus. Ada permulaan tuan-tuan, ada huruf suara dia. Jadi falasi hanya Nabi Musa dia yang faham. Kita tak pernah bertajalli, Allah tak pernah bertajalli kepada kita, so kita tak faham. Yang penting kita wajib faham Allah tu tak sama dengan makhluk. Dan Allah wajib memiliki sifat kalam. Karena sifat kalam sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba pilihan Allah, para nabi Allah bagi tajalli mendengar firman Allah, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama tafsir meletakkan riwayat ketika selesai Allah bermukalamah, Allah mengajak bicara kepada Nabi Musa di bukit Tur Sina, maka Nabi Musa pun balik bertemu dengan pengikut-pengikut. Ini para nabi macam tu tuan-tuan. Bila dah jumpa dengan Allah, mereka sebenarnya hati mereka dah ke akhirat tu dah tak egan dengan dia, tapi kerana beban dakwah, sayangkan kepada umat, mereka balik-balik. Kalau mereka tak nak balik boleh je terus.
nak langsung masuk alam akhirat Nabi Musa boleh, tapi kerana cinta kepada umat penting. Dakwah tu penting tuan-tuan, dakwah tu penting. Jangan cok sendiri je. Kalau kita dah uzlah-uzlah, kita dah fana, lepas tu kita lupakan umat, jangan, itu tak boleh. Nabi SAW dah ajarkan kepada kita, Nabi Musa dah ajar macam tu. Kita perlu fana, jangan asyik dakwah tapi tak ada fana ke Allah. Kita berlazar di tengah malam bersama Allah. Ini pun aib kabir juga tuan-tuan. Jadi, beliau pun pulang meneruskan dakwah, mengajarkan tauhid pada umat Bani Israel. Hadirin-hadirat, setelah beliau, Allah bertajalli dengan sifat, bukan dengan zat. Allah berbicara dengan beliau, dia tak melihat zat Allah, tapi mendengar kalam Allah. Saat itu, sekujur tubuh beliau diselubungi oleh cahaya yang luar biasa. Kata Syekh, cahaya ini bukan cahaya maknawi, cahaya zahir. Nyata cahaya itu. Betul-betul nyata. Yang maknawi janganlah cakap, azab lebih banyak lagi tuan-tuan. Lebih banyak lagi, ya Allah belum zahirkan, nanti hari akhirat mungkin baru kita dapat melihat yang maknawi ini itu. Tapi ini zahir. Sehingga dari dahsyatnya cahaya yang menyelubungi tubuh Nabi Musa saat Allah bertajalli dengan tajalli sifat. Hadirin-hadirat, setiap Bani Israel yang memandang wajah Nabi Musa langsung buta terus mata. Tak sanggup melihat betapa bersinarnya cahaya Nabi Musa setelah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan, Nabi Muhammad kalau Allah ajak bicara lagi tuan-tuan, Allah ajak ngobrol, Allah ucapkan salam, ya Allah tak pernah ucap seperti dahsyat melainkan Nabi dan Allah bertajalli dengan zat Allah. Nabi tengok zat Allah, bayangkan macam cahaya itu. Terus Nabi Musa bila tengok Nabi Muhammad turun daripada dahsyat. Padahal dia sendiri dah bercahaya. Allah pernah bertajalli dengan tajalli sifat. Bayangkan tuan-tuan. Umatnya bila beliau balik, buta mata tengok dia. Cahaya yang keluar daripada wajah Nabi Musa gara-gara Allah mengajak bicara kepada beliau. Sehingga akhirnya terpaksa Nabi Allah Musa saat itu bila keluar bertemu dengan Bani Israel, terpaksa tutup muka dia. Terpaksa tutup muka dia supaya cahaya itu tak tembus. Sehingga berlalu beberapa waktu dan mungkin beliau berdoa kepada Allah agar cahaya tersebut dihilangkan. Akhirnya beliau dah tak bertutup lagi tuan-tuan. Bayangkan seumpama itu hadirin hadirat. Begitu pula hadirin hadirat, ini cerita cahaya. Cahaya makrifat kepada Allah. Cahaya bermunajat kepada Allah. Kalau kita duduk bermunajat kepada Allah, ada cahaya dia sendiri. Tuan-tuan baca selawat, ada cahaya Nabi. Tuan-tuan baca ratib, ada cahaya. Orang-orang soleh, orang-orang tua yang di tengah-tengah malam tahajud sujud di hadapan Allah, seumpama mereka sedang bermi'raj. Mereka ada cahaya. Walaupun tak sama macam cahaya para Nabi, tuan-tuan, tapi ada cahaya dia. Kerana itu, Syekh bagi nasihat kepada kita, antara faedah yang perlu kita ambil daripada peristiwa Nabi Musa, Isra Mi'raj, terhege-hege nak minta Nabi Muhammad berjumpa dengan dia, maka kita pun mesti macam tu juga terhege-hege dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang tua yang kaki tahajud, kaki baca Quran di kampung-kampung kita. Kalau ada orang-orang soleh, orang tua-tua yang dah banyak sembahyangnya, dah jarang buat maksiatnya, selalu bangun tahajud, ziarahi tuan-tuan, ziarahi. Kita akan dapat cedok pahala, cedok cahaya itu. Walaupun cahaya itu tak terlihat zahir oleh kita, bukan kerana cahaya itu tak ada, tapi kerana basairuna amya, mata hati kita dah buta. Kata Allah sendiri bagi tahu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata sebenarnya tak buta, kata Allah. Kau jangan bila kau tak nampak sesuatu perkara yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis oleh para ulama, kau jangan langsung nafikan. Kerana yang buta itu bukan mata kau, tapi hati tu yang buta tu. Mata kau memang tak buta, kau boleh nampak, tapi hati kau tu buta, kata Allah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Hati kau tu buta, banyak buat dosa, tak ingat Allah, makan benda yang tak jelas, halal haramnya, main sebat aja. Betul. Hati kau buta, jangan menafikan semudah itu. Jadi hadirin hadirat, walaupun kita ziarah orang-orang soleh, ziarah orang-orang alim, ziarah orang-orang yang dekat pada Allah SWT, terutama yang kibarusin, orang yang dah berumur ni tuan-tuan, bertahan pada mereka tuan-tuan. Kita duduk dengan mereka, akan menular itu cahaya. Seperti mana menularnya cahaya Nabi Muhammad kepada Nabi Musa AS. Jadi insyaAllah, kata Syekh kita, Syekhuna Imam Sultan Al-Alim Habib Salim bin Abdullah Syatir Ali rahmatullahi wasi'ah bagi tahu, bila kita menziarahi orang-orang soleh, orang-orang tua, mereka tu banyak ibadahnya, yakin mereka kepada Allah lebih tinggi daripada kita. Mereka lebih membenci dunia dibandingkan kita. Kita masih muda-muda ni masih semangat dengan dunia. Mereka dah tua tu, cinta dunia dah berkurang. Ada cahaya, kita duduk, kadang-kadang cahaya tu kita tak rasa. Tapi yakinlah, kata Ibn Salim, akan menyerap cahaya itu. Kau tak akan rasa mungkin. Kadang-kadang ada orang boleh merasakan. Tapi kalau kau tak rasakan, ketahuilah cahaya itu akan kau rasakan keberkatannya
pada saat yang paling getir, pada saat sebelum sejurus nyawamu meregang ajal. Saat nyawamu nak dicabut, saat itu baru Allah perlihatkan cahaya berkat duduk dengan orang soleh, duduk dalam majlis-majlis ilmu macam ni. Baru Allah tahu, oh berkatnya Alhamdulillah Allah mudahkan cahaya roh saya keluar daripada badan kita. Allah rezekikan kita semua husnul khatimah ya Rabbal Alamin. ونختم بهذا حتى لا نطيل عليكم أن الكل لا زال خائفا إن شاء الله. قال العلماء علماء الشارع الشيخ محمد عامو حفظه الله تعالى يقول في ليلة الإسراء والمعراج والكل يعرف ذلك عندما عرج وصل صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى الذي قام بدق الباب جبريل عليه السلام دق الباب ثم الملائكة تسأل من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ العلماء يقولون في هذا السؤال الملائكة تسأل من؟ فقال جبريل أتى باسمه، وهذا السنة إذا استأذنت في أي بيت إذا سئلت أن تقول اسمك الحقيقي ولا تقول أنا من؟ ليس تعريف. ولهذا قيل أن شخصا دق الباب على سيدنا عمر فسأله من؟ قال أنا. فتح له الباب قال تفضل يا أنا، ادخل يا أنا، أهلا وسهلا بأنا. غضب منه فدق الباب فقال جبريل قال ومن معك؟ لماذا سأله من معك؟ قيل لأن أبواب السماء مثل الزجاج يرى من خلفها رؤية غير واضحة، ولهذا قال من؟ قال محمد. قال أو قد أرسل إليه؟ قال نعم فتح له الباب. يقول لماذا لم يجد الباب مفتوح؟ قال هذا ليس من الإكرام والاحترام أنك تستقبل وتفتح له الباب، سيكون كأنه الباب مفتوح لك ولغيرك، عندما تفتح له يكون هناك احترام وتقدير. الشيء الآخر لماذا الذي لم يدق الباب هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا جبريل هو الذي دق الباب؟ يقول إن أبواب السماء لا تحتمل أن يدقها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتمل ذلك، فلهذا الذي كان يدق بابها هو ستنفتح بدون استئذان، بدون سؤال من ومن، مجرد أن يدق سوف تنفتح بنفسها. ولهذا قال حفظه الله تعالى وهذا فهم جميل جدا ربما أظن لم يسبق إليه كما تعلمون الآن في بعض الأبواب وبعض الأشياء مثل الجوالات الفتحة بالبصمة حتى ينفتح جوالك أو ينفتح الباب الشركة أو باب العمل. قال باب الجنة بالخصوص بصمته في يد رسول الله لا ينفتح إلا إذا مسك الباب ينفتح، فأبواب السماء من باب أولى. فلهذا حتى يظهر التكريم ويظهر مقام الاحترام كان الذي يقوم بدق الباب هو جبريل، وهذا هو العادة. كما تعرف إذا كان ابنك معك أو خادمك معك وذهبت إلى مكان هو الذي يدق الباب احتراما لك وهم يفتحون لك الباب كما هو العادة. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, ini terakhir kata Syekh, terakhir. Mudah-mudahan terakhir sungguh ya tuan. Nanti kata tuan risau lama. Kemarin dekat Surau itu sampai pukul 10 lebih. Kat mana kak? Bukan pukul mana? Yang lain ini kan sampai pukul apa kat ni? Usaha atap lah yang terjemah. Usaha atap lah nama-nama banyak orang. Padan muka. Tak kurang tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Nabi SAW ketika daripada Masjidil Aqsa menaiki langit pertama, As-Samaul Ula. Mana kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW dengan Malaikat Jibril ditemani oleh Malaikat Jibril sampai ke langit pertama, maka Jibril mengetuk pintu langit. Pintu langit ni kata para ulama, dia seperti zujaj. Terlihat daripada luar macam pintu kaca. Pintu kaca kan nampak ada orang kat luar kan pula. Jadi pintu kaca itu, pintu ni macam mirip kaca. Jadi orang yang kat dalam, malaikat yang jaga langit pertama tu boleh melihat siapa yang dekat luar. Jadi malaikat Jibril duduk ketuk pintu. Tuk Assalamualaikum. Maka dijawablah oleh malaikat yang dalam langit pertama, man bil bab, siapa yang dekat pintu tu? Padahal kan dah tahu dan nampak. Dijawab Jibril.
Jibril. Wa man ma'ak, siapa yang bersama dengan kau tu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sama saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaqad ursila ilaih, apakah dia telah diutus oleh Allah dan diizinkan untuk Isra Mi'raj malam ni? Ya. Maka dibukakanlah pintu. Daripada hadis ini, para ulama-ulama memberikan faedah ilmu kepada kita. Kalau kita bertamu ke rumah orang atau menelpon orang contoh, maka kita akan perkenalkan diri kita. Cara memperkenalkan diri kita kena tiru cara Jibril. Siapa kat pintu tu? Jibril. Dia tak cakap, "Ana, saya." Padahal Jibril tu raja malaikat. Yang kat dalam tu masih bawahan dia, tuan-tuan. Tapi dia sebut, "Oh, Jibril." Kita pun sepatutnya seperti itu. Bila kita ketemu rumah, "Assalamualaikum, salam. Siapa kat luar tu?" "Saya." Banyaklah saya kau. Siapa saya? Saya tu bukan takrif, bukan nama, tuan-tuan. Dia isim dhamir, bukan isim zahir, tuan-tuan. Tak boleh. Jibril ni tak sebut saya. Kena sebut nama. Oh, fulan min fulan. Kena sebut. Macam tu, tuan-tuan. Jadi jangan kadang-kadang dia bawa, "Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ni siapa ni?" "Saya, awak tak kenal saya. Dah lupa ke sombongnya?" Wah, saya lagi sombong-sombong. Bahlul punya orang. Tak mengaji Surah Mi'raj. Sunnahnya macam tu. Sebut nama kita. Nah, bila kita menelpon orang ataupun bila kita mengetuk pintu rumah orang tersebut. Sebab pernah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang ketuk rumah Amirul Mukminin. Tek tek tek. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Man bil bab?" Siapa kat rumah? "Ana." Sayyidina Umar, wah ini orang tak faham ni. Maka Sayyidina Umar buka pintu. "Oh, ana, ahlan ana. Silakan duduk ana. Ana nak makan apa ana?" Orang tu dipanggil oleh ana, saya. "Selamat datang saya. Saya silakan duduk sini saya. Saya nak makan, saya nak balik bila." Macam macam tu. Akhir bengkak orang sebut. Salah kau sendiri. Orang panggilkan nama kau saya. Itulah. Nama baik-baik tak nak sebut. Punya saya. Lalu aku tukar nama kau jadi saya pada muka kau macam tu. Jadi itu yang antara yang perlu kita ambil iktibar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki langit pertama dan yang mengetuk pintu tu adalah Jibril dan cara beliau menjawab. Jadi hadirin-hadirat, kita kalau datang ke sebuah rumah, apalagi kita dijemput, tuan-tuan. Tengok rumah tu pintu pagar berkunci. Rumah bertutup. Jadi apa pemikiran pertama yang kita dapat tangkap? Ini orang betul serius tak jemput aku ni? Kata tak jemput aku dah, pintu asyik ada jaga lagi semua, macam mana ni semua. Tuan-tuan, kita akan beranggapan seolah-olah macam tidak dijemput. Sebenarnya bukan itu cara pandang dia. Hadirin-hadirat, sengaja pintu langit itu ditutup oleh Allah SWT. Walaupun Nabi dijemput, sepatutnya kalau kita jemput orang, kita buka pintu luar-luar dulu. Kalau memang betul nak jemput. Tak, sebenarnya cara pandang dia. Pintu itu sengaja ditutup oleh Allah SWT sebab Allah nak bagi tahu kamu dijemput sebuah tempat yang sangat istimewa. Bukan semua orang boleh masuk. Kalau semua pintu, datang-datang pintu dah terbuka, maknanya semua orang boleh masuk. Maknanya kamu bukan tetamu VIP. Majlis kamu bukan majlis spesial, majlis masyarakat ramai. Seperti itu tuan-tuan. Macam kita kan, kalau kita nak pergi majlis tertentu, majlis orang-orang yang besar, pintunya tertutup. Yang hanya ada surat jemputan khusus saja yang boleh. Macam itulah ibaratnya. Penghormatan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang boleh kita fahami. Selanjutnya adalah hadirin-hadirat yang salis nasib rumah. Salis hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam لم يدق الباب. خلاص lam yadkhul bab. بعد هذا باب الجنة البصمة. Nah, jadi hadirin-hadirat yang bahagia rahimakumullah. Yang jadi perkara yang dibahaskan juga oleh Syekh Muhammad Amuh hafizahullah, bahawasanya kenapa Nabi SAW sendiri yang tidak mengetuk pintu. Saya nak bertamu tu Nabi Muhammad. Jibril hanya tukang hantar saja. Kenapa Jibril untuk ketuk pintu itu? Pertama, kerana itulah cara menghormat. Kita kalau pergi rumah orang, dengan anak kita, apalagi dengan driver kita, itulah. Kita nak ketuk rumah orang, kita yang ketuk kan driver yang ketuk. Driver yang ketuk, takkan kita pula pergi ketuk, Tansri pergi ketuk rumah orang. Driver aku pergi ketuk, ni Tansri nak masuk rumah orang tu. Macam itulah ibaratnya. Jibril memuliakan Rasulullah SAW, kerana itu Jibril yang mengetuk, bukan Rasulullah SAW yang mengetuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kerana Nabi SAW itu, kalau beliau sendiri yang langsung duk ketuk pintu, langit tak akan sanggup. Tak akan mampu menanggung ketukan baginda Nabi SAW. Kenapa? Kerana baginda Nabi SAW ini, luar biasa tuan-tuan. Langit tak sanggup tuan-tuan. Kalau Nabi yang ketuk, langsung. Tak ada kan ada soal langsung terbuka terus.
Kerana semesta alam, syurga, neraka, semua dicipta oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Maka perlu ada protokol yang bagus. Nabi SAW biar suruh Jibril untuk ketuk. Kerana kalau Nabi ketuk langsung, memang langit tak akan sanggup memikul ketukan tangan baginda Rasulullah SAW. Dan sebenarnya baginda Nabi SAW itulah Syekh Muhammad Amoh berpandangan, kata beliau, kata Syekh Taha, saya menyangka pandangan beliau ini tidak pernah didahului oleh mana-mana orang sebelum beliau. Iaitu seperti mana kita tahu, di tangan Nabi SAW tak ada basmah, ada cap jari. Ini cap jari paling mahal. Mana akses dalam syurga tak ada tempat yang tak boleh diakses oleh baginda Nabi. Nabi tekan dia, semua terbuka. Syurga terbuka, semua terbuka, semua terbuka, semua terbuka. Itu kelihatan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang sebenar-benarnya buka itu adalah baginda Nabi SAW. Tapi kan protokol biar nampak indah seorang raja yang sangat dimuliakan oleh Allah Rasulullah SAW, maka Jibril SAW yang mengetuk pintu tersebut dan dibukalah oleh orang yang di dalam. Sebagai ibaratnya ada penjaga dia, ada kadam-kadam dia menjaga. Tidak lain dan tidak bukan, semuanya menggambarkan betapa tinggi dan mulianya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ولهذا قال العلماء رضي الله تعالى عنهم من مفاهيمهم كذلك من هذه القصة: السماوات تنفتح لرسول الله، الجنة تنفتح لرسول الله، أمور الدنيا كلها والآخرة تتيسر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صعب على المسلم أمر غالبا يكون هذه الأمور تصعب عليه بسبب ابتعاده عن الفاتح لما أغلق. الله. فعلينا جميعا نرتب لأنفسنا ما نستطيع من العلاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قراءة سيرته، من معرفة معجزاته، من كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وبهذا تتغير حياتنا كلها إلى الأفضل إلى الأفضل إلى الأفضل. ولهذا يذكر العلماء رضي الله تعالى عنهم أن ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتغل بخدمته أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأكرمه الله بأشياء كثيرة جدا. ومما أكرمه أنه كان يعيش في البصرة، وكانت تنقطع الأمطار، وذات مرة أجدبت الأراضي وأصبحت الأراضي كلها جدباء بسبب انقطاع المطر، وكان أرض أنس بن مالك خضراء وحدها فقط. فإذا انقطعت الأمطار توسل إلى الله بخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه: يا رسول الله، أنس بن مالك خادم رسولك، بالخدمة يتوسل. ونحن لم ندرك ذلك الزمان حتى نتشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نخدم دينه، نخدم شريعته، نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. وبعد ذلك سنرى تحسن في بيوتنا، في أسرنا، في واقعنا، في مجتمعاتنا، في أمتنا. الأمة الآن مشكلتها كلها الابتعاد عن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما ابتعدوا عن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله بخدمة الكافر، بطاعة الكافر. تركوا خدمة رسول الله فأذلهم الله وصعب علينا كثيرا من الأمور. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Antara kefahaman-kefahaman yang difahami oleh para ulama-ulama ketika mereka mendengar, membaca peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW, maka mereka dapat faham kefahaman segala kunci itu ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi punya cap jari ni luar biasa tuan-tuan. Tekan di mana-mana tombol handphone kita, tekan semua boleh terbuka. Ini luar biasa punya jari Nabi SAW ini. Jadi hadirin hadirat, kunci syurga ada kat siapa? Kat Rasulullah. Kunci langit satu ada kat Rasulullah. Langit dua ada kat Rasulullah. Semua aras punya kunci pun ada kat tangan Rasulullah SAW. Bukan hanya itu tuan-tuan, yang lebih itu yang dahsyat-dahsyat. Apalagi yang kecil-kecil, urusan duniawi, urusan ukhrawi, urusan semua kuncinya ada di tangan baginda Rasulullah SAW. Miftah, baginda Miftah bab rahmatillah, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kalau kita ingin segala pintu-pintu yang tertutup ada dalam kehidupan kita terbuka, hendaklah ada antara kita dengan sang pemilik kunci itu alaqah, mesti ada alaqah, hubungan kita dengan sang pemilik kunci Sayyidina Rasulullah SAW. Nak urusan dunia mudah, kamu hubungan dengan pemegang kunci mana ada tak? Kamu nak berniaga, perniagaan kamu supaya maju, pintu kemajuan perniagaan
tangan kuncinya ada pada tangan Rasulullah. Macam mana hubungan kamu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu mesti ada hubungan dengan pasang pemilik kunci. InsyaAllah kalau kamu punya hubungan yang erat dengan pemilik kunci, mana pintu yang tak boleh dibuka, pasti semua terbuka. Kamu sakit nak sembuh, pintu kesempatan, kuncinya ada tangan Rasulullah. Kamu bodoh belajar, tak faham-faham, dan macam-macam kata tak faham-faham, mana kunci kefahaman ilmu? Ada di tangan Rasulullah. Hubungan kamu dengan Rasulullah macam mana? Mesti ada. Kalau ada, insyaAllah selesai masalah tuan-tuan. Macam mana yang dikatakan kita mesti ada hubungan dengan Nabi SAW itu? Hubungan dengan Nabi, alaqah bin Nabi SAW adalah kita mempelajari sirah Nabi, faham sejarah Nabi, faham mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Nah, tuan-tuan malam ni dengar ceramah Isra Mi'raj sampai nak dekat pukul 10 ni salah satu tanda tuan-tuan punya hubungan dengan Nabi SAW, tuan-tuan, insya-Allah. Juga adalah salah satu cara hubungan kita dengan Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mengajarkan ilmu Nabi, berselawat dan bersalam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, dengan adanya hubungan kita dengan Rasulullah yang mana baginda adalah kunci bagi segala pintu yang tertutup, taghayyara hayatuna ila afdal. Kehidupan kita akan menjadi lebih baik, lebih afdal daripada sebelum-sebelumnya hadirin hadirat. Karena dalam sejarah terbukti antara orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi, hubungan dia dengan Nabi selain sahabat, dia adalah ahli khidmat, selalu berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Sehingga hadirin hadirat, setelah kebangkatan baginda Nabi SAW, banyak kebaikan yang beliau dapat, banyak keistimewaan yang Allah karuniakan karena beliau punya hubungan yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Sampai ketika mana beliau telah berpindah ke Basrah, ada kata terjadi pacaklik, ada kata terjadi kemarau panjang, maka menyebabkan ladang-ladang, kebun-kebun, kebun kurma dan lain tidak menjadi, tidak mengeluarkan hasil. Jangankan kata hijau, kuning semua hitam semua dah, angus tak dapat nak tumbuh dengan baik. Tapi yang pelik dan ajaibnya, hanya kebun milik Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menghijau, mengeluarkan buah-buah yang begitu random, begitu dahsyat. Kenapa hadirin hadirat? Karena setiap kali pacaklik datang, orang lain semua petani semua dah kebingungan, tak menjadilah kita punya pertanian tahun ni, tak dapat petik hasil. Ada sebab. Dia akan berdiri mutawasilan bi Sayyidina Rasulullah, dia akan bertawasul kepada Sayyidina Rasulullah dengan amalannya berkhidmat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini Anas di kadapan ya Rasulullah, doakan ni supaya saya punya kebun ini menjadi. Akhirnya jadi sungguh tuan-tuan. Ini keberkahan memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan risau, kita tak pernah risau hidup di alam dunia. Walaupun orang kata tahun 2020 menakutkan, ekonomi akan teruk, suasana politik kucar-kacir, jangan risau, kita ada kunci dia. Kalau kita punya hubungan dengan pemilik kunci, Sayyidina Rasulullah SAW. Pelajari ilmu Nabi, selalu mencintai Nabi, baca selawat dengan Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Seperti Anas bin Malik berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Walaupun dalam nudrik zamanahu sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tak sempat hidup zaman Nabi. Sehingga kalau kita sempat hidup zaman Nabi, kita bercita-cita aku yang akan bawa selipar Nabi, aku akan khidmat untuk Nabi. Tapi kerana kita tak jumpa zaman tu, kita masih ada peluang untuk berkhidmat kepada agama Rasulullah. Ajarkan ilmu Nabi Muhammad, sebarkan hukum hakam Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi Muhammad, ajarkan dong, ajarkan. Solat 5 waktu ni ajaran siapa? Ajaran Rasulullah. Ajak orang-orang solat 5 waktu. Meninggalkan maksiat itu ajaran siapa? Ajaran Rasulullah. Ajak orang tinggalkan maksiat hadirin dengan niat khidmat pada Rasulullah. Ini engkau membuat hubungan yang kuat dengan Rasulullah SAW. Bila kau punya hubungan dengan Rasulullah, dengan dakwahmu, dengan nasihatmu, dengan salawatmu, dengan mengajarmu itu akan ilmu Nabi SAW, kau akan mempunyai hubungan dengan pemilik kunci segala pintu yang tertutup. InsyaAllah akan jadi mudah bagi kita segala pintu-pintu yang tertutup. Tapi bila kita dah tak nak khidmat dengan Nabi, dah tak nak ajar ilmu Nabi, tak nak ajar masyarakat tentang syariat Nabi SAW, akhirnya apa dia? Kita berpindah pula berkhidmat pada fahaman orang kafir. Kalau orang kafir berniaga benda-benda tak elok, kita pergi duk iklankan sekali. Orang kafir mengajarkan ideologi tertentu, kita pula pergi bantu support ajarkan ideologi orang kafir. Gara-gara apa ni? Gara-gara kamu tak nak khidmat dengan syariat Nabi, akhirnya kamu khidmat pada orang-orang kafir. Wal a'yadzu billah min dzalik, amin ya rabbal alamin. نكتفي بهذا. وأما القصة بالتسلسل، قصة الإسراء، قصة المعراج كما تعلمون قد سمعتموها عدة مرات من كثير من أصحاب الوعظ والإرشاد، ونكتفي بما فهمه العلماء. لا، نحن ما فهمنا شيء،
نقلنا ما فهمه العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الفهم في كتاب الله، والفهم في رسول الله، والفهم في شريعة رسول الله، وأن الله سبحانه وتعالى يقوي إيماننا ويقوي يقيننا ويزيدنا محبة لله ومحبة لرسوله ومحبة لأنبيائه ومحبة للصالحين، وأن الله سبحانه وتعالى يحشرنا في زمرتهم ولا يحرمنا من أسرارهم وأنوارهم، وأن الله سبحانه وتعالى يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين في هذه الليالي المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. Alhamdulillah hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, kita sudahkan dahulu, cukupkan dahulu sejarah Isra Mi'raj, ceramah Isra Mi'raj ya pada malam ini. Hadirin hadirat, kalau tuan-tuan nak tahu cerita betul lengkapnya berikut tertib daripada Isra, lepas tu langit satu, langit dua, tuan-tuan dah biasa dengar tiap tahun. Ashabul Wa'adhi, orang yang selalu berceramah, ustaz-ustaz yang tuan-tuan jumpa kat masjid atau dengar kat TV, Facebook dan lain, tuan-tuan dah selalu dengar dah tuan-tuan. Tapi yang kita highlightkan pada malam ini adalah kefahaman-kefahaman para ulama ketika mereka membaca Isra Mi'raj, maka kefahaman ini yang kami riwayatkan kepada anda semua. Bukan kata tuan Syekh saya faham sendiri, tidak. Kami tahu siapa-siapa. Tapi yang kami sebutkan adalah kefahaman para ulama-ulama ketika mereka baca Isra Mi'raj, maka kami utarakan kepada hadirin hadirat. Mudah-mudahan dapat manfaatnya semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan beliau akhiri dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan iman. Allah memberikan kita cinta kepada Nabi Muhammad, kekuatan iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para nabi-nabi. Allah rezekikan kita mahabbatan Rasulillah, mahabbatal anbiya, seluruh para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Allah rezekikan kita semua insya-Allah dan kecintaan kepada mereka-mereka semua ini insya-Allah. Dan Allah SWT rezekikan kita untuk dapat dihimpunkan bersama mereka dan kita tidak dipisahkan daripada rombongan-rombongan mereka kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah hadirin hadirat, ini ada permintaan doa daripada Haji Omar bin Siddiq, Khalid bin Abdul Majid, Buruk binti Abu Bakar, dan juga Zunaidah Hashim atau lebih dikenal dengan nama Kak Ida. Ini semua beliau-beliau ini juga mohon agar Allah SWT berikan panjang umur insya-Allah, sihat walafiat. Haji Omar baru operate semalam. Mudah-mudahan Allah SWT ringankan kesakitan beliau, dan nama-nama yang kita sebutkan tadi mudah-mudahan Allah berkenan memberikan syifa, kesembuhan kepada beliau-beliau ini. Mudah-mudahan pintu syifa yang tertutup untuk mereka berkat miftahul syifa Sayyidina Rasulullah SAW malam ini, Allah bukakan pintu-pintu kesembuhan untuk beliau-beliau dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bawa doa syifa. أنت ادعو نحن آمين. ما أعرف أسماءهم لا ادعو نحن أنا أتأمل. قد أجيبت دعوة الذين تليت أسماءهم. بسم الله آمين يا رب. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تكرم على من ذكرت أسماءهم بالصحة والعافية والحفظ والقوة يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضاهم وعافِ مبتلاهم واقض لنا ولهم الحاجات الدينية والدنيوية والرزقية والأخروية، واصلح لنا لهم كل عمل وقلب ونية، وبلغنا كل أمنية يا خير البرية، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ممن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير، يسر علينا كل عسير. يا من لا يحتاج للبيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واقضي حاجاتنا بفضلك وطولك وكرمك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. في أسرار الفاتحة. نعبد وإياك نستعين. وفي الأخير نشكر المشاركين في قصة الإسراء والمعراج، وهذا مشاركة للملائكة في الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا به فنعم المجيء جاء، فأنت تشارك الملائكة إن احتفلت المواسم التي هي متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi alhamdulillah, terakhir sekali kata Tuan Syekh mengucapkan jazakumullah khair, berbuat terima kasih banyak khususnya kepada pihak masjid dan seluruh yang hadir yang ikut serta di dalam majlis memperingati Isra Mi'raj Nabi SAW pada malam ini. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan untuk anda semua insya-Allah. Muslimin muslimat semua dibalas kebaikan oleh Allah SWT. Alhamdulillah kata Tuan Syekh, kehadiran kamu pada malam ini
untuk merayakan Nabi Muhammad SAW ni sama mirip macam para malaikat. Di malaikat juga ikut serta. Kerana malaikat ni gembira kalau nak sambut Nabi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, bila Nabi SAW Jibril dah ketuk pintu, bersama siapa? Bersama Muhammad. Akhirnya dibukakan pintu, para malaikat mengatakan marhaban bihi wa ni'mal maji'u ja'a ahlan wa sahlan wa marhaban, kedatangan yang terbaik, terindah dan kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Malaikat semua menyambut Nabi Muhammad, langit demi langit, semuanya menyambut kegembiraan baginda Nabi. Maka bila tuan-tuan menyambut peristiwa Isra Mi'raj Nabi, setiap perkara yang berkaitan dengan Nabi, maka tuan-tuan sama mirip satu hal dengan malaikat, seronok gembira meraihkan Sayyidina Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima semua di antara kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ala husnul khatimah. Allah merezekikan kepada kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala banyak kali ya Rabb, nanti di awal kiamah ya rabbal alamin bi sayyidina Rasulullah SAW ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanuka al-qadim. Ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Ghafuru ya Ghaffar. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasnil khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum.